Tadi? Boleh, baik. Ini satu. Itulah tu yang Cepat tu. Memang boleh. Ini tarik. itulah saya was wondering kenapa tak beli yang besar sikit kan. Sizing dia lari sikit ni. Sebab dia tak masuk ni. Tak apa, saya terangkan dulu apa yang lain, nanti kami betulkan yang ni. Alright, so basically sistem tenaga solar macam tahu ada 3 Tak ada. ada boleh 3 sini Devika. Intern first time datang visit. Okey. Sambil-sambil tu boleh tampal stiker. 3 benda utama, solar panel, inverter dengan bateri. Okey, so solar panel kat atas ada 36 keping. Setiap satu 655 watt ICO. So kalau darat 30, dia ada jadi total hampir 20 kilowatt peak dah ada kat atas tu. 20 kilowatt peak. So turun ke sini, pergi ke inverter. Ni hybrid inverter 16 kilowatt. Hybrid ni bermaksud dia boleh bertindak secara off grid dan boleh bertindak secara on grid. Dia boleh hantar ke grid. Tapi kita tak hantar ke grid lah. Sebab memang totally zero export. Kita tak boleh hantar pun. Tak dibenarkan untuk hantar lah. Okay. So then dia ada simpan dalam bateri. Bateri ni setiap satu 15 kWh lah. 15 kWh. Darab ni 4 ada 60 kWh. Apa yang kita jangkakan daripada panel kat atas, 20 kW kalau KL ni lebih kurang 3.5 jam. So satu hari boleh dapat 60 kWh. 60 plus minus lah. Tu yang macam semalam pun achieve gak lah semalam. Okay. Tapi bateri tak sempat penuh. Sebab tadi kan. Lepas tu okay, bateri ni pula dia belum aging tau bro. Dia maknanya first time baru ni memang dia ambil masa untuk macam activate lah. Fully charge dia tu. So jenis bateri yang dipakaikan lithium iron phosphate. Iron tu Ferrum lah, Fe kan. So antara bateri yang paling stabil dan available dekat market sekarang ni lah. Macam saya cakap, dia masih aging. Dia belum cukup full round lagi pun. Charging yang kita orang set pun slow dulu. Kita tak nak bagi banyak. Kita nak bagi dia betul-betul penuh lah dalam tu. So kalau Prof tengok, memang tak sempat penuh bateri. Okay. And then load 16 kW. Dia ni boleh keluarkan 16 kW. Kalau ada sekali masa hari Sabtu pasang Prof punya load lebih 16.5. Maksudnya? Dia boleh handle. Yang lebihan tu dia akan curi TMB. So dia akan macam campur sikit lah. Dia boleh bagi sampai 16. Lebihnya sampai tu. Saya pun tak tahu dalam 15 minit ke. Rasanya Prof on semua kot. Ada masak ke, baking ke, oven. Saturday? Saturday, petang tu. Kan orang on petang. Petang nak ke maghrib tu. Memang ada anak saya datang ke? So tu memang 16 lah. Memang dia cecah lah. Memang cecah kepada tu. Kemudian dia dah simpan ke sini. Kita akan setkan. Lepas ni kami akan cadangkan Prof untuk register TMB ni. Bawa program TOU tu. Supaya pada pukul 2 petang sampai 10 malam harga peak tu kita pakai sehabis boleh kita habiskan solar dengan habiskan bateri lah. Sebab kita nak guna yang harga yang rendah tu lah. Berdasarkan 1.5 hari yang saya tengok ni, InsyaAllah boleh cecah lah. Tapi saya tak pasti lah kalau Prof lepas ni makin tambah ke aircon ke apa semua. Anak-anak saya datang weekend. So weekend memang peak lah kan. So saya tengok weekdays pula ni. Nanti kita akan kaji lagi lah dia punya penggunaan tu. Kemudian dari segi semua penyambungan solar panel ke inverter ke bateri, semua ada breaker dia, pemutus dia lah. Okay, ni semua belum label sekejap. Nanti kami sambil tampal lah. Solar panel ada 4 string. 1, 2, 3, 4. Yang belah atas ni dia menghala ke sana, ke kanan. Kan? Yang atas menghala ke kanan rumah. Kanan rumah menghala ke mana? Saya pun tak tahu. Sekejap. Menghala ke east. So yang ni timur, yang ni barat.
So kalau ni panggil DC breaker, ini panggil DC SPD, Surge Protection Device. Apa-apa hal dia ni akan tendang dulu. Ini kalau Prof atau sesiapa tengok, dia sepatutnya hijau. Kalau dah merah, bagi tahu kami. Maknanya merah ni dia dah warna tu datang daripada dia dah menampung surge yang tinggi lah. Surge tinggi ni boleh datang terutama daripada kilat lah. So kalau dah merah, kena bagi tahu kami, kena datang untuk tukar. Dia memang pakai buang. So pakai buang je lah. Ini AC in, AC out. Ini datang ke dia, ini keluar ke rumah ke DB, ke rumah Prof lah. So ni pun sama, kalau tertutup kena on balik lah. Mungkin ada tendang sini. So ada beberapa lah. Ini untuk mudahkan kami kalau nak buat kerja sini, kami boleh tutup. Dan belah sana pun ada breaker juga, macam biasalah kat dekat DB tu. Ya. Okay. Ini surge protection device untuk AC. Yang ni bahagian atas ni ke DC, yang bawah ni AC. Ini pun sama Prof. Tengok hijau, biru. Kalau dah merah, dia dah kena tukar dah lah. Biru pula. Ni hijau dengan biru. Kalau dia dah, kadang-kadang merah dia tak penuh tau Prof. Dia macam terangkat sikit je. Itu pun bagi tahu kita orang dia dah kena lah tu. Dia memang dicipta untuk dikorbankan. Okay. And then breaker bateri dekat sini. Ambil ini jap. Zri, nak buka lock breaker bateri jap. Dia punya lock kan? Kunci dia. Okay, sementara tu ni indikator. Ni breaker bateri ni. Sangat besar, 400 M. Okey, semua kenapa ada breaker-breaker ni, bila berlaku kecemasan atau apa pun yang kita nak putuskan dia punya ni, kat sinilah yang akan kita putuskan. Bolehlah bagi tu jap. Alang-alang kita terangkan. Okay. Ni schematic diagram, basah dah pun. Okey, ni diagram orang biasalah yang nampak. Okey. Cerita-cerita ni semua sebab dari segi ni yang panel, dia turun breaker kat sini, pergi ke inverter. Ni bateri, pergi ke breaker bateri, pergi ke inverter. Daripada keluar ni, dia terus pergi ke dalam DB. Inilah perjalanan dia. Okey. So apa nak kena buat kalau kecemasan? Dia ada letak nombor dah siap-siap. 1, 2, 3, 4. Bagi stiker tu. Ifkan, saya kena tolong buka kan. 15 minit kan saya nak buka ni. Kena kuku. Panjang. Kuku panjang sikit. Kuku panjang sikit. Okey, nombor 1. Inverter. Okey, kenapa inverter nombor 1? Sebab semua benda ni bercantum dekat dia. Dia yang paling utama untuk kita pisahkan dia dengan orang lain lah. Sebab bateri pergi kat dia, solar panel pergi kat dia, TMB pun pergi kat dia, rumah pun semua pergi kat dia. Okey, ni nombor 1. Nombor 2 kat sini. Saya letak kat luar, kat dalam tak nampak. Ni nombor 2. Okey. 2 ni, kenapa dia jadi nombor 2? Sebab dia tak 24 jam je. Ini solar panel punya breaker. Kalau siang, solar panel dia tak ada switch. Kalau kita tak off, memang dia akan jalan lah. Selagi ada cahaya, selagi tu dia akan on. So breaker ni sangat-sangat penting untuk di-off-kan, terutama kalau berlaku kecemasan pada waktu siang. So tutupkan je lah. Okay. Tolak ke bawah je. Dan yang ni pun kami ada sediakan set glove. Nanti saya terangkan yang kemudian pula. Okay, yang ketiga, sini bateri. Tiga sini. Ni tekan ni, dia akan tendang. Kalau tak jadi juga, dia keras masuk ke dalam ni, tarik. Tapi benda ni memang keras. Kalau tak nak pakai tangan, dah masukkan ni, pegang ni, kakikan je. Kakikan aja. Memang dia keras. Ini 400 M. Okay, so ni kita letak dekat sini lah. Alright, tapi sepatutnya ni cara paling mudah lah.
Tekan ni je, kena ada benda tajam lah, kunci ke test pen ke apa, tap, dia akan tolak spring. Okey, benda ni kalau jatuh, dia jatuh tak habis ke bawah tu. Kalau nak naikkan balik, dia kena tekan ke bawah dulu, baru boleh naikkan balik. Sebab dia dalam keadaan secure mode. So kalau kita tekan ni, dia akan jatuh kat tengah-tengah. Dia tak jatuh habis. So kalau tolak balik ke atas, dia tak lock. So maknanya kita kena acknowledge yang dia bagi tahu kita something happen, kita kena tolak ke bawah dulu, offkan betul-betul, lepas tu baru naik ke atas balik. Okay. And then last sekali, nombor 4. Ni kat belah sana, change over. Oh, okay. Change over dekat DB. Okay, itu kata kalau sebab change over tu dia ada 2 ni kan. Ada option. 0, 1 dengan 2. Yes. 0, 1 dengan 2. So letak kat dia kosong. Supaya dia tak solar pun dia tak bagi, TMB pun dia tak bagi. Itu kalau emergency. Kalau emergency lah tutup. Okey. Sekarang ni dekat 1 kan? Sekarang dekat 1 kalau guna solar. Sepatutnya dia akan stay dekat 1 lah. Kalau solar down, Prof atau sesiapa pergikan dia pusing ke nombor 2. So maknanya rumah ni akan pakai TMB seperti biasa. Kalau kami nak buat maintenance sini pun kami akan pergi kat situ, kami akan pergi ke 2 dulu supaya kami tak kacau dalam rumah. So kita orang nak buat kerja, nak bersihkan apa semua dengan selamat, tapi orang dalam rumah tak terganggu lah. So tu fungsi manual changeover. Manual changeover ni kadang orang kena tanya, dia kata, setiap kali saya nak tukar solar ke TMB, saya kena pergi ke? Tak ada. Ni semua benda tu dah buat dah. Switching dia dah buat. Itu hanya bila perlu saja. Hanya bila dalam keadaan kecemasan atau kami tengah nak buat servis ke apa, maintenance, kita akan pergi tukar lah. Okay. Ini diagram dia. Diagram ni kami letak belah belakang dia tau. Belakang ni. So kalau orang yang teknikal datang, seperti wireman ke electrical ke apa, nak tunjuk, cakap dia kat belah belakang ni lah. Sepatutnya kita letak belah depan ni, tapi yang depan ni bukan wireman yang nak tengok bila kecemasan. Sebab tu yang ni yang orang mudah faham. Kan kami letak skematik ni pun tak ada rupa, ni mana satu inverter, mana satu breaker kan. So kami letak yang diagram lah. Jadi kita akan tampal. Okey, dari segi mana ni? belah dalam. Belah dalam. Sini okey kot, muat ngam. Boleh, ngam. Okey, dari segi safety, dalam ni kita ada satu fireball. Fireball ni kalau dia dijilat api, dia akan pecah keluar serbuk putih. Okey. Bagusnya ada video pilih ni pun actually dia contain lah. Contain tu kan. Ada fire blanket kami letak dekat sana tu. Okey, fire blanket tu besar, 2 meter, darat 2 meter. Kalau kecemasan, dia ada 2 fungsi. Satu untuk shield. Kenapa saya sebut shield? Contoh bila ni kan, kita tengok dah ada macam api ke apa kan. Kita nak buka sebab nak tutup breaker, ambil keluarkan blanket tu, jadikan kita punya shield. So shield tu, blanket tu bukannya untuk memadamkan api. Dia untuk memberi perlindungan dan melambatkan pembakaran, tu je. Saya cakap terus terang. Saya rasa kalau sekarang pun jujurnya kalau EV terbakar, kita pun belum masih ada method yang betul-betul boleh ni. Sebab EV pun dia guna EV punya blanket. Tapi EV punya blanket tu besar lah, 20,000 satu. Ni kita nak guna supaya dapatlah capai. Yang paling penting kita nak target sini dengan benda-benda yang mengikut urutan ni lah. Dan kita akan bekalkan juga ni glove. Okay, kalau tak ada apa-apa berlaku, kecemasannya berlaku tempat lain, boleh je lah pergi tekan semua kan. Kalau masih tak confident, glove ni memang glove untuk electrical 400 volt. So kalau nak pakai, sempat pakai. Bila berlaku kecemasan ni, aim kita satu je mudah. Kita nak pisahkan. Nak isolate. Supaya dia tak berjangkit-jangkit kat orang lain. So itu kita punya target. Kemudian ada juga fire extinguisher CO2. CO2 tu memang guna untuk elektrik dan elektronik. Cuma macam saya cakap, kalau kebakaran bateri, dia takkan padamkan, dia akan redakan. Mungkin kalau tengah besar kita nak slowkan api sementara nak tekan-tekan semualah. Benda ni saya terangkan kalau berlaku lah. Saya jenis orang, saya tak suka bagi yang manis-manis je. Saya bagi tahu benda yang realiti.
Saya rasa Prof pun tahu lah, penjanaan, penyimpanan, pengedaran tenaga memang ada risiko. Orang selalu cakap dengan kami dalam online semua, oh bateri ni bahaya letak dalam rumah. Habis saya cakap berpuluh ratus tahun letak tong gas dalam rumah tu tak bahaya pula kan. Saya cakap ya bateri dalam rumah, ya yang naik EV tu hari-hari duduk atas bateri. So kita bersedialah untuk keadaan yang kecemasan, tapi tak adalah kita mendoakan, mengharapkan pula kan. So itulah dia punya persediaan dia. Lagi dalam ni, kalau berlakunya shortage, lampu ni akan menyala tau bro. Okey. So maknanya tak gelap lah. Kalau malam-malam nak datang tak adalah terkial-kial nak cari tu, semua memang ada lampu. Dan ni ada smoke sensor. Dia akan bising. Tet 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 tu maknanya ada dua benda yang keluarkan bunyi, jangan confuse. Satu dia ni, lagi satu dia ni. Dia ni tak sebising dia ni lah. Dia ni lebih nyaring. Dia ni kadang bagi signal, selalunya yang keluar adalah bateri low. Bateri low dia akan bagi signal. Dan juga kalau tak tengok apps lah. Dan kalau bila TMB terputus pun dia akan bagi bunyi. Tujuan dia supaya orang yang guna tu faham. Sekarang ni you tengah guna solar dengan bateri. TMB tak ada. Kami selalu terjadi kejadian customer sebabkan dia tak perasan, dia tak tahu sekarang rumah ni pakai solar ke pakai bateri ke pakai TMB. Dia tak perasan bila TMB terputus. Ada sekali kami kat Bangi 2 bulan lepas customer call, kenapa inverter dia berbunyi? Bila dia tengok dekat sini EPS. EPS ni maksudnya emergency power supply. Saya ingat TMB terputus ke breaker tertendang apa. Dia check, nasib baik anak dia tinggal kat Bangi juga. Anak dia cakap Bangi tak ada, rumah dia tak ada ni. So anak dia datang rumah dia. Semua dah berkampung kat rumah dia. Sebab ada api kat situ. So semua datang kat situ lah. Lain dari segi inverter, okey, apps pula. Tapi dekat dalam tu macam mana tu? Ke Prof ada? Saya dah tengok dah Memang kerja belek je lah Prof. Okey, alright. Sini sentiasa bila buka tu refresh balik. Okey. So ni yang basic. Solar panel kita ada 20 kW. Kenapa masuk 11 je? Setakat ni je matahari yang ada lah, dengan cuaca jerebu lah mendung semua ni. Mungkin dia tanya juga, kenapa dah pakai solar, dah pakai bateri, tiba-tiba ada ambil 90 watt ni? Sebab ini dia panggil sensing. Dia nak tahu TMB ada. Dia nak tahu TMB tu ada, kadang-kadang dia akan ambil sikit lah. Tapi kalau tengok dari segi graf, dia tak signifikan pun lah. Dia just nak tahu ada tak TMB kat sini. Okay. Ni load rumah Prof. Kenapa tanya ada dua? Kenapa ada sini, ada sini? Keseluruhan rumah ni kita sambung kepada UPS. Keseluruh DB. Bermaksud kalau TMB tak ada, keseluruhan rumah boleh digunakan untuk guna bateri. Okey. Ini function dia. Contoh kalau macam orang dia nak select, dia tak nak semua yang boleh sambung bateri. Contoh dia nak lampu kipas je yang pakai boleh sambung dengan bateri dengan solar, dekat sini lah. Rumah dia ni masih ada lagi lah. Tetapi kalau TMB down, yang ni tak boleh lah. Apa yang tak bersambung kepada bateri tak boleh digunakan. Tapi to make it simple, rumah ni semua sambung dengan bateri. Okay. And then kalau negatif, negatif 7 ni dia tengah masuk kat dia. Kalau positif dia tengah keluarkan. Bateri dia terbalik. Kalau negatif masuk kat dia, positif dia yang bagi orang. Okay. So kalau pernah tengok masuk 11 kW, 7 campur 3 ni akan jadi macam ni lah, lebih kurang. So load rumah dia akan kuasakan, bateri pun dia akan charge. Okay. Kita punya aim import ni yang warna purple ni kita nak serendah yang boleh. Kalau boleh ni grid lah, ni guna TMB lah mudahnya. Okay. Nanti lepas ni Pro akan tengok kalau kita tengok hari semalam. Itulah saya nak tengok hari semalam tu. Sekejap. Ni. Hari ni ke back sekejap. Dia lambat sikit. Dia lambat sikit. Jadi kau ada apps ni. Handphone aku tengah record ni pula. Tengok yang semalam.
sementara dia buka tu. So aim kita purple ni sependek yang boleh, sekecil yang boleh lah. Ini maknanya guna TMB lah. So roughly ni semalam. Semalam punya. Okey, ni semalam. Macam mana nak ni kan? Dari zoom sebab tu graf dia tak boleh landscape. Oh, tak boleh landscape. Okey. Alright, ni complicated sikit. Saya buat satu-satu. Ni screenshot ke? Tak. Ha? Macam tak live ke? Kau biar benar ni. Saya screenshot je. Okey. Alright. So line biru ni line solar. Kalau Prof tuan-tuan semua tengok, dia makin puncak maknanya makin cantik lah. Bermaksud solar ni kita guna sampai habis lah, sampai maksimum dia. Kalau dia naik puncak, pump tiba-tiba jatuh straight line tu, Sebenarnya bateri dah penuh, load rumah pun dah tak guna sangat. So Prof tak bagi dia kerja, tak bagi solar kerja. Solar ni kalau you tak bagi kerja, dia tak buat apa lah. Jadi hiasan je lah kat atas tu. So macam ni, sebab tu kita charge slow bateri. Yang ni pun sebab mula-mula lah kita nak bagi dia betul-betul penuh. Kemudian nanti saya hantar screenshot rumah orang lain. Saya nak tunjuk contoh bila bateri ni tak diguna, solar tak digunakan sepenuhnya lah. Okey, yang lain ungu ni state of charge bateri. Ungu ni. Yang merah ni consumption rumah. Okey. Kalau Prof tengok sini, dia macam mirroring dengan solar. Sebab dia once dia dah penuhkan bateri, dia akan ikut load rumah saja. So saya ulang balik, kalau dia dah charge penuh bateri 100%, dia solar tu akan bagi power kepada barang-barang yang guna masa tu je. Kalau masa tu on vacuum ke on apa semua, dia akan pergilah. Sebab tu alamak, ni dah keluar dah balik. Tukar-tukar. Sebab tu kalau bila bateri dah penuh, bila makin tengah hari ni, rumah ni kena makin aktif lah. Masa tu lah kalau nak basuh baju lah, dah dryer lah, iron lah, segala apa semua. Sebab sayang bateri solar tu ada, kita kita gunakan saya selalu basuh pagi. Betul. So sekarang saya pun pakai solar, bro. Saya dengan anak saya dah tukar peraturan, pukul 11 basuh. 11 basuh. 11 basuh. Tengah peak tu. So dulu diorang suka basuh malam. Lepas tu dia suruh ngelat. Dia buat-buat tertidur, pagi esok baru sidai. So sekarang dah tak boleh lah pukul 11. So kita pun kena adapt lah dengan ni. So ni yang untuk hari ni lah. So ni solar naik turun ni macam ni lah, mendung cerah, jerebu apa semua. Jerebu pun ada efek ya. Yang merah ni load rumah Prof. Cuma kalau saya nak tunjuk ada ni petang nampak ni. Petang tu dia. Cecah 16 ni. Cek ni. Tu 16.23 pukul 7.50. Hari Sabtu 7.50. Petang. Maghrib nak masuk malam dah. Semua Semua sampai lah. sampai. So 16 saya tengok, ini 16. Tapi jangan risau, dia 16 kilowatt, dia boleh cecah sampai ke 20 kilowatt. Mana dia datang 4 kilowatt, dia curi TMB. So dia ambil TMB lah, dia top up je. Okay, cuma saya nak bagi tahu lah. Dia ni memang seminggu dua ni Prof ralit lah tengok benda ni kan. Betul, saya pun. Kan tengok tinggi. Share Tengok kalau tinggi je kau kena pakai apa kat rumah ni kan. So kena jagalah. Tapi dengan ni gak, kadang-kadang kita ada rasa benda yang guna tak tinggi, memang guna power tinggi. Contoh macam saya pakai aircon 100 power, inverter 5 star. Dulu memang cemerlang. Semalaman guna 2.5 kWh. Sekarang bila saya on aircon tu, saya tengok dekat sini 1000 watt, 1100 watt. Dia tak efisien. Dia sepatutnya 750 watt je. Inverternya tu. Tapi dia dah lama. So Servis ke apa? itulah saya nak tengok kalau servis ke ataupun dah tiba masa lah. Berapa tahun dah? Dah berapa tahun dah? Dah kira. Tapi tu dalam 4 tahun lah. Dah lebih memang 4-5 tahun.
aircon ni orang selalu orang kata dianak tirikan lah. Aircon ni bekerja berat setiap hari tapi tak tukar-tukar. Kami ada pergi rumah customer pasang solar. Aircon dia bro, zaman brand National lagi. National tu, aircon tu warna putih dah jadi kuning lah. Yelah. Saya cakap, saya kata, Selagi tak rosak, memang kau dah cakap doktor daripada doktor belanja banyak-banyak pasang solar ni, baiklah doktor tukar aircon ni, tukar aircon sebiji ni. Dia kata, okey doktor. Okey, so yang ni graph, kemudian kalau warning dia akan keluar, warning dia akan keluar kat sini. Ni alert info. Dia akan ada gambar loceng lah. Setakat ni kosong lah, tak ada apa. So kita pun benda yang sama kami tengok kat sini, tapi kami punya interface tu segala rumah semualah yang kita orang pasang. Tapi bila banyak, tapi dia bila ni dia akan pick up. Dia macam tu, kalau hijau okey lah. Kalau ada warning dia akan jadi kuning ataupun merah lah. So maknanya kadang kalau kami tengok, kami alert, sebelum Prof call kita orang dah tahu dah. Ya je, Prof kami dah tahu tengah tengok dia punya ni. Okay, ini daily, dia masuk monthly. Ni monthly Prof sekarang 55% still guna TNB. So kita punya target purple ni sependek yang boleh lah. Kalau Prof nak buat study ke apa kalau lah ni dia punya data dia dia kena buka pakai komputer, boleh sedut dia punya Excel file. Prof suruh lah. Suruh student Student chemical engineering. Tapi dia boleh ni tadi Prof ni Fira punya lithium ion phosphate ni kan. Ini kami nanti delete kan. Ini satu demo ni, dia memang ada lah. Ni yang Prof Farida punya lah. So banyak yang kami tengok kat sini lah. Lagi ventilation macam mana ni ventilation? Okay, so yang ventilation ni kami dah bawa infrared punya kamera ni. Kami tengah tengok berkesan ke tak dia punya lubang ni. Kalau tak ada kami akan besarkan dan kami akan letak kipas punya ni. Cuma saya nak minta kebenaran lah. Minta kebenaran Prof. Maknanya ni kami tak selesai lagi. So kami akan ulang-alik datang ni semua keluar masuk, tapi sebab tu alhamdulillah kat luar kami tak kacau lah dalam. So kami akan ulang-alik tengok sebab akan monitoring, online monitoring dengan physical monitoring lah. Ni pun sebab tu tadi saya try tengok suhu dia semua ni. Ventilation dia memang saya rasa kena top up ni. Kena top up. Itulah tadi kena adik saya dah cakap dah. Dia kata macam tak ada ventilated. Ni dia terlampau kecil sangat dia buat ni. Kita dah minta awning dia ni macam level separuh daripada ni punya ni. Dia bila tebal, awning ni pun kena besar lah. Tapi kami fikirkan lah untuk buat bagi dia ni. Dah tak boleh pasif lah. Ni kita kena pasang aktif lah kot. Dia punya ventilation. ada bateri kan benda ni kan. Yes, bateri ni ada heat. Malam petang agak panas sikit lah. Cahaya petang kat sini kan. Masuk dalam lah. Masuk dalam ni. Cuma bateri ni dia tak ada bebaskan gas. Dia jangan confuse. Yang ni lithium ion tau. Ni Fe kan. Yang lagi satu tu lithium ion. Ion tu yang guna NMC tu lah. Nikel, manganese, kobalt. Tu dia akan bebaskan oksigen sebenarnya. Maksudnya oksigen ni flammable lah. So yang ni dia tak bebaskan. Dan setakat ni yang paling stabil dan dari segi komersial lah dekat pasaran. Antara yang paling selamat. InsyaAllah antara yang paling selamat. Kalau beli EV pun semua pun cari yang lithium ion phosphate lah. Yang banyak buat case tu lithium ion. Oh yang terbakar. Terbakar. Dia satu. Dia pakai EV. IMAS tu lithium ion phosphate. Kalau ni sekejap dah terpas nanti saya edit. Dia brand yang satu lithium ion tu Neta. Oh Neta. Neta. Yang terbakar kat tol, saya lupa tol Kerinci ke tol mana dah. Tu Neta. Tu lithium ion. Yang ion ni yang skuter apa semua tu lithium ion. Sebab tu dia diharamkan tak boleh naik kapal terbang semua. Itu yang masuk ada dalam video masuk lift. Tu yang apa motor skuter kan. Tu pun semua lithium ion. Tapi peliknya nak sebut ni macam sama. Lithium ion dengan iron. So bila orang sebut orang ingat ion, ingat iron. So tu yang kita orang selalu pakai LFP, nama glamour dia lah. So lithium ion phosphate. Lagi lain maintenance solar panel.
berdasarkan keadaan ni kami rasa setahun sekali cuci. Tapi ikut keadaan lah. Ada akses kan? Selalu tengok Adi ambil gambar tu. Ha? Evaluasi dan tingkat 3. Sangat 3 dia. Boleh. Oh, okey. Saya Maknanya Tapi kena yang kecil. macam you boleh lah. Jadi boleh lah. okey, nanti kalau tu kita inspect lah setahun tu. Ni pun lalang nak naik ni. Air ni pelik ke ni Ada. air. Saya rasa hari tu adalah sikit-sikit. Tapi sekarang ni saya tengok Banyak, terperanjat banyak pula. Ha. Takut dia rusty kan. Air ni itulah saya kena tengok. Dia daripada Water heater. Daripada main ni, Water heater. Solar water heater. Takut pipe ke tersepak ke apa. Tapi hari tu ada Ha? ada Yang waktu awal tu tak ada. tak ya masa awal tak ada kan kering. Lepas So naik kabel. boleh tengokkan. Boleh, nanti kalau tengok. Tak apa, kalau saya tak ada, my husband ada sebab saya akan be in hospital 1 week lah. Tukar terus. Tukar sepat. Tukar. Tukar patella tu. Tukar patella. Knee whatever they replacement. call it. Knee replacement. Knee replacement. Isteri saya buat je tu. Dia tukar. Isteri awak? Isteri saya tukar. Boleh. Sama saya 38. Dah tukar. Dia ACL campur tu, lala doktor cyborgkan terus lah. Ada sekarang. Okey. Siap main bola jaring, main bola tampar apa semua dah. So dia memang tapi yang recovery tu lah. Kata yang prof kena bab fisio tu lah. Memang orang kata kena committed lah, Kena committed. Dia kalau lambat prof fisio tak follow betul, dia mula keras, nanti lagi panjang cerita dia. Fisio masuk hospital lepas keluar hospital. Yang kat hospital tu manja-manja je. Yang ni yang bila prof dah balik, yang kena pergi appointment tu. Appointment tu. Ya ke? Prof pergi yang antara orang awal lah. Sebab kalau orang yang kemudian dengan orang lain jerit-jerit kat dalam dah suspend. So prof paling awal lah. So dia memang orang kata kena macam mana, committed lah prof. Memang saya nanti dia bagilah macam yang cycle lah, macam-macam tu semua tu. Kena jaga. Prof. Dah tukar dah Dia tukar tu masa injury ke apa? injury. Dia salah landing. Main netball ni, dia lari, putus, dia tukar terus. ACL lah. ACL. ACL dia kena dekat kepala lutut tu, patella tu sekali, tukar sekali. Main lagi tu. Tapi ni yang kaki mana pula hari tu buat dia panggil apa prosedur tu? Dia tear je kan, apa dia tore tu dia trim je. Doktor trim je. Puan lah. Bukan isteri saya lah. Saya jaga tuan lutut. Memang saya kalau main bola tu memang saya jaga. Bila dia potong tu saya cakap, saya ingat doktor dah buat, dah settle lah. Lepas tu datang balik, doktor cakap nanti kena buat lagi betul-betul yang ni. Alah, hari tu dah bertongkat semua dah. Tapi insyaAllah prof, dia memang tu cost benefit analysis, benefit dia tu outweigh the cost lah. Sebab yelah takkanlah lagi 20 tahun tak kalau ada apa tu ada umur kan, takkan 20 tahun tak sakit kan. Betul. Dia tapi tu fisio tu memang kena. Memang prof marah-marah lah orang fisioterapi tu, maki-maki tapi dia tak ada lah sakit, tapi yalah benda baru recovery kan, kita kena ada will tu lah. Will tu kena ada. Boleh tak suruh orang tengok main ni Apa yang bocor? Boleh confirm memang kami akan tengok. Sebab apa dulu tak ada macam ni, saya pun terperanjat. Hari ni ada boleh, nanti kami tengok ke atas. Saya takut diorang tertendang ke pipe yang naik ke atas tu lah. Boleh, no problem. Cuma Satu kata, ni bateri ni boleh ke macam ni terapak-apak sangat macam ni? Ya, dia dari segi heat disperse dia, memang dia perlukan space lah. Tapi bila kita buatkan passive ni, memang susunan ni memang kami susun originally, dia nak susun macam ni. Satu yang saya rasa sedikit lari dia punya ukuran tu, length yang ke depan ni, daripada sini ke dinding tu. Ni nampak ni ada panel ni. Panel ni kita minta ruang ni dia tak factor in papan ni. So papan ni Dia dah makan. papan ni makan. Space. Yes. Dah 1 inch ke? Dia stop
Kalau dia Dia sikit, dia dah ngam-ngam dah masuk. Ngam-ngam dia. Lepas tu ada kabel pula sini, Ada tak apa. kabel lagi ya. Lagi satu kami mungkin nak buang papan ni. Again, kalau kami buat pun nanti kami bagi tahu lah. okey. Memang jujurnya kami kalau ni benda memang kami dia evolve lah. Kami pun datang tengok sampai jadilah. Sampai jadilah. Okey, insya-Allah. Ya. Dengan yang ni lah saya pun nak Betul, tengok ni. Saya pun hari tu peranjat tengok banyak air. Ingatkan hujan, tak ada hujan lagi kan. Yang masa Sabtu Ahad ada macam ni Azri? Tak ada. Ha? Baik. Okey, tak apalah. Sabtu tak, sorry, Ahad. Sabtu tak ada. Jumaat pun tak ada. Bila habis tu, bila balik ada nampak air. Nanti pergi tengok lah. Tak apa, nanti kami tengok atas. Tengok kan So boleh access through Dekat tingkat 3 tiga kan? lah. Kita panggil Radi ke apa. Okey, alright. Ada lagi soalan? Okey. Ya, ada soalan lagi. Soal Yang, okey. yang ini maknanya boleh tak buat sikit. Senang. Nak tutup tadi. Senang. Boleh. Nanti kami adjust sikit. Ni kami nak buang papan ni. Apa-apa nak. Bukan buang semua, kami buang separuh. Supaya ni boleh masuk ngam-ngam. Okey. So dengan ni dia lari sikit ni dia punya ukuran ni. Kalau boleh letak fan Yes. Fan kami akan buat kat sini, kat bawah tu. Okey. Dia akan jadikan aktifnya exhaust fan lah. Yes, betul. Okay, so this one you want to Ni kita tampal jap. Jadi kita tampal kat dalam ni. Ambil. kat dalam. Ini kertas dia tak waterproof. Dia kalau peti macam ni, kalau peti grounding. Okey, grounding kita dah sambung dengan grounding rumah. You ada buat Ni pun kita ada tambah mana tadi? Tu kita ada tambah lagi. Kami ada tambah lagi. Tapi peti tu kami harapkan ni lah surge protection device ni. Okey. Cuma saya kena cakap peti ni kalau betul-betul kena direct memang ada kesan lah, ada impact dia sebab tapi dia 1 dalam 1000 lah. Kalau anda yang ditakdirkan 1 dalam 1000 tu memang akan ada efek lah. Tapi again nanti kami datang selalunya breaker akan kena tukar-tukar breaker lah. Dia yang lightningnya protection pun kami pergi jumpa pun dia kata memang kalau direct hit tak ada protection yang boleh. Kan how many thousand volts at how many millisecond tu you nak buat boleh tapi tak berbala nak tadah semata-mata millisecond tu kan. Okey. Apps tu nanti saya akan ambil saya hantar Prof contoh-contoh gambar rumah lain punya graf yang mana pakai bateri penuh, yang mana pakai solar penuh, yang mana tak utilize solar. Okey. So kita nak elakkan tu. Itu yang kita cuba elakkan lah. Okey, insya-Allah. Prof pergi hospital kat mana tu? HCTM. HUKM. 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 Your wife kat mana? Isteri? First Sampang Puteri, second Prince Court. First Sampang Puteri. Sebab saya guna pension saya kan. Apa tu saja nak guna pension, tak pernah guna pension. Ni kali saya guna pension lah. So yang apa tu menerusi LGM Lembaga Getah Malaysia dulu saya kerja kat situ. Oh, betul LGM. Saya pension kat sana, lepas tu saya join UIA. Okey. Kenapa dia cakap pasal yang darah tu, Prof? Tak cukup ke apa? Darah tu, darah saya rare. Yalah, B- memang B- memang rare. Sebab yang boleh donate B- dengan O- minus lagi lah rare. Sebab O- kena reserve untuk O-. O- tu tak ada dah orang lain dah boleh bagi. B- ni ada pilihan lagi. Pilihan lagi. So, Dia baru tahu masa saya masuk hari tu. masa mula-mula test. Tak, masa saya nak buat Oh, doktor Pro dah masuk dah. dah baru saya cakap hari tu. Saya ingat tak jadi ni. Kita dah ready. Dah masuk dah. Cik ni dah patut check out balik. Dia kata, Prof, dia kata tak boleh ni. Dia kata your blood tak ada ni. Tak ada spare. Tak ada spare. Dia kata selalunya buat ni tak ada bleeding. Dia kata. Tapi dia kena standby. Isteri saya pun ada standby. Dia standby. Itulah. Isteri saya masa buat lutut tak kena, masa buat pinggang masuk. Masa buat pinggang dia ada loss lebih 500 mil ke apa. Masuk. Isteri saya semua ni besi. Active spot memang macam Sini besi tu lah. Tu cakap tu. Masa dulu banyak jalan lah sebab saya belajar overseas semua kan. Yalah kerja jalan lah. Tapi memang blood tu ahli family, Prof? Ada. Anak ada? Adik saya. Anak saya tak ada. Adik saya
Fadil lah. Adik Ha. saya ada. Standby lah. Standby. Saya positif. Nak ya saya ke? semua seorang je B positif. Dia ikut isteri saya. Be positif. Ha. Okey. So bila tu doktor cakap B minus, saya pun pelik. Yang O minus, yalah B minus boleh receive B minus dengan O minus. O minus dah sasar, dia spare kan untuk orang O minus. O minus dah tak boleh dapat orang lain dah. Kan B minus probably ada dua option lah. Kalau terdesak boleh lah kan. Saya betul dia tanya saya tak pernah masuk hospital. Saya pernah ke guguran dekat Chicago dulu. Dia masuk blood tak ada masalah. Tak ada masalah kat situ. Dekat Chicago tak ada masalah. Chicago masalah. Tak ada dia cakap rare ke apa kan. Agaknya kat sana banyak blood tu. Tu bila Prof cakap B, saya fikir-fikir balik, B hello je, ada je. Sekali bila dia kata B negatif kan, B minus tu, ini memang lah. Dia reserve sama ada dia atau untuk O minus lah. Itulah, saya pun tak tahu. O minus tu kalau ada pun you boleh buat, orang kata demam darah tu memang berjasa untuk masyarakat lah. O minus tu. Saya pun tak tahu. First time dengar is rare blood. So appointment yang operation ni bila? Wednesday. Wednesday. So dia prep dulu lah. Kalau apa-apa nanti you can just lah. Boleh. Saya, Boleh. Nanti saya message lah. Ni baru masa IGN. Tiba-tiba. Itulah saya dengar juga. Baru keluar. Baru keluar. Alah, sedih mah. High-tech sikit lah. Ada sikit. Ada banyak lah. Blockage. 3, betul stand? Tak, bypass. Bypass? November. Nak Weh, KF ni? Going. Going. Saya ingat dah bypass lah. Still on lah. On number. November. November. Blood thin lah. Blood thinning. Blood thinning lah dunia ni. Dah tua-tua dia macam ni lah, Cik Iwan. Bypass November. Bapak mentua saya tu bypass kat. Dia ambil mana? Peha ke tangan kan? Masuk. So, okey tak? Okey.